Okey, kita masuk part 2. Okey, part 2 ni kita nak buat untuk bahagian kulit. Kulit dia tu kita nak pakai tepung bulut. Untuk tepung bulut ni saya pakai lebih kurang dalam 5 cawan. Kalau ada cawan metrik, pakai cawan metrik. Kalau tak ada cawan metrik, pakai cawan kopi pun dah okey. Okey, masukkan sedikit garam, lebih kurang dalam setengah sudu kecil garam. Kemudian kita masukkan ayak. Okey, ayak ni pakai yang tapis lah. Okey, saya masuk dulu satu cawan setengah. Kemudian kita goreng lah pakai tangan. Okey, kau sebab kita nak jadikan dia tu kulit dia ni seperti kita nak buat buah belaka kawin. Kemudian kita tambah lagi satu cawan ayak. Kita goreng lah sampai sehingga adunan ni dia tak melekat dekat tangan kita. Potong dia sampai dia jadi macam ni. Kalau pasal kering, tambah sedikit ayak. Senang je. Okay, bila dah siap lagu ni, macam biasalah kita epiakkan. Kemudian inti yang telah kita buat tadi tu dah sejuk. Lepas tu kita bulatkan macam ni. Okay, kita bulat. Pastikan jangan dua tu terbuka. Okay, buat macam tu. Buatlah sendiri. Bukan yang susah pun, ikut kreativiti masing-masing. Ada yang bagi ketua dekat saya, pakai sedikit minyak, sapu minyak dekat tapak tangan. Kemudian balut supaya apa? Adunan dia lebih mudah lah untuk kita membulatkan dia ataupun kita nak masuk. Tu saya try pakai minyak. Nampak tak? Saya letak minyak dekat tapak tangan saya. Lepas tu saya buat macam biasa lah. Dia lebih mudah lah, lebih mudah. Dan orang kata permukaan dia tu lebih lincin dan jadi cantik macam ni. Apa yang kita nak buat sampai habis. Apa yang kita nak buat sampai habis lah boleh. Okey, hamba buat sampai adunan tu habis. Kalau inti tu tak habis, nanti hamba boleh tutup untuk buat bertanya. Ini yang dah kita siap dah. Kemudian kita panaskan ayak. Ayak ni tak ada singkatan, bubuk dah banyak mana. Kemudian saya masukkan daun pandan. Kalau tak ada daun pandan, tak payah bubuk. Pastikan ayak betul-betul mendidih, baru kita masukkan adunan kita. Lepas tu kita angkat lah. Bila dah nampak dia timbul-timbul dekat atas permukaan, baru kita angkat dia. Dia sama seperti kita buat buah melaka. Cuma buah melaka tu dia tak salut macam ni. Okay, bila dah angkat terus tu, pandai kita masukkan dalam adunan tepung yang kita buat tadi tu. Tepung kacang. Okey, dah buat tu kan, adunan dia bulat-bulat kan, kita tekan-tekan sikit. Kita nak bagi dia lempiak-lempiak. Lempiak orang Kedah kata. Okey, hampa tekan-tekan dia lah. Okey, senang saja, tak susah pun. Okey, tepung ni kalau kita buat sendiri lagi sedap. Kalau kita beli tu kurang sedap sikit. Tapi kalau kita buat, ya Allah sedapnya tepung ni. Ni lah paling sedapnya saya pernah buat.